Asalnya anak saya ni aksiden tahun 2015. So bahagian kepala dia ni tersagat kena aksiden kat jalan tu lah. Adik ni dia dulu buat treatment dekat hospital kerajaan di Perak lah. Kena tampal kulit. Kawasan ni tak tumbuh rambut. Saya dah umur dah 15 tahun. Kita pun dah buat beberapa kali dah injek lemak di kawasan kulit ni. Jadi untuk pastikan supaya rambut yang kita tanam nanti dia boleh hidup dengan elok. Jadi hari ni apa yang kita akan buat, kita akan tanam di kawasan tepi sini, temporal area ni, frontal temporal area, and then kita akan buat hairline ke depan ni, dan kawasan yang selebihnya ni kita akan tanam jarak-jarak. Kita buat macam test graft sebab yang ni kulit dia agak nipis. Blood supply tak sebaik macam kawasan di sini. Jadi harap prosedur ni akan dapat bagi result yang bagus dan untuk adik ni. So hari ni kita datang jumpa dengan Dr. Ali. Dia suggestkan untuk datang ke Lodges ni untuk buat tanam rambut.